Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat, kalaupun ada yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan untuknya. Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini tuan-puan, atas nikmatnya, dengan izinnya, kerana pilihannya dapat kembali kita berjumpa di petang hari ini dalam program kita. Ini adalah kelas tambahan ya, kelas tambahan untuk program bagaimana membina syurga dalam rumah tangga, program khas 2 bulan mulia Zulqaidah dan Zulhijjah. Dan di petang hari ini insya-Allah kita berada pada hari yang terakhir daripada bulan Zulqaidah. Besok hari Isnin insya-Allah kita akan masuk dah hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Zulqaidah adalah salah satu di antara bulan mulia dalam Islam. Kemudian Zulhijjah itu lebih mulia lagi. Lebih mulia lagi, istimewa bulan ni tuan-puan. Kalau di dalam bulan Ramadan yang paling istimewa itu adalah 10 yang terakhir, maka di bulan Zulhijjah itu adalah 10 hari yang pertama. Itu yang sangat istimewa. Jadi yang sangat istimewa di bulan Ramadan 10 yang akhir. Di bulan Zulhijjah pula 10 yang pertama. Jadi kita akan masuk dalam 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Dan Zulhijjah yang ke-10 tu hari raya haji lah kita kata. Jadi 1 sampai 9 tu kita disunatkan untuk berpuasa dan memperbanyakkan lagi amal-amal soleh yang lain. Niat puasa macam mana? Kan amal soleh yang lain tu yang disuruh untuk dituntut untuk diperbanyakkan di bulan Zulhijjah ni. Tadi tengah hari tadi saya dah ada share ya tuan-puan. Saya dah ada kongsi dah 4 poster. Niat puasa ada, jadual berpuasa ada. Ya, sebab dalam Zulhijjah ni dia ada puasa sunat bulan Zulhijjah, dia ada puasa sunat tarwiyah, dia ada puasa Arafah. Tuan-puan kena tahu tu. Kan? Jadi hari keberapa yang disebut dengan hari tarwiyah, hari keberapa disebut dengan hari Arafah. Maka tuan-puan boleh semak dekat situ niat puasanya macam mana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak semua. Dan Alhamdulillah di petang hari ini tuan-puan kita dapat bersama kembali dalam kelas tambahan ni. Kita buat hari Ahad ya. Walaupun saya faham Sabtu Ahad ni ialah hari cuti kan. Ramai di kalangan perempuan mungkin sebahagian peserta yang tak dapat join. Tapi tak apa, yang tak dapat join tu dia boleh tengok siaran ulang balik nanti insya-Allah. Yang dapat join, Alhamdulillah, Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan. Di antara sekian banyak hambanya di petang hari ini, mungkin banyak yang Allah tak pilih berada dalam kelalaian dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh Allah untuk sama-sama join, hadir dalam majlis ilmu ini. Alhamdulillah. Dan kita akan sambung lagi insya-Allah perbahasan kita di petang hari ini, membaca buku Membina Syurga dalam Rumah Tangga. Dan kita sekarang ini berada pada perbahasan tentang hak-hak suami ke atas isterinya. Hak-hak seorang suami ke atas isterinya. Ini hak tu maksudnya perkara yang kita akan dapat. Suami mesti dapat dan isteri mesti buat. Suami
mesti dapat, isteri mesti buat. Ni. Yang first hari itu hak-hak seorang isteri ke atas suaminya. Yang tu isteri mesti dapat, suami kena buat. Yang kedua ni pula hak-hak seorang suami ke atas isterinya. Maka suami mesti dapat dan isteri kena buat. Yang pertama semalam kita dah bahas hak suami ke atas isteri ialah isteri kena taat kepada perintah suami. Kan? Walaupun sebelumnya perkara tu kita kata tak wajib, maka bila suami minta, bila suami suruh, dia jadi wajib. Sebab apa? Wajibnya bukan sebab perkara tu. Contoh, kan suami kata masaklah. Kan, masaklah. Suami suruh tuan puan masak. Masak tak wajib pun dalam hukum agama. Mana ada wajib? Kan? Tetapi bila dah jadi suruhan suami, maka dia jadi wajib. Dahsyat kan tuan puan? Luar biasa ni. Kan? Luar biasa. Sebelumnya tak wajib, tapi bila suami suruh jadi wajib. Dahsyat tu, sebab tu Nabi sebut. Kan? Orang yang paling besar haknya ke atas seorang wanita ataupun seorang isteri adalah suaminya. Sebab tu Nabi SAW sebut, kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran." Jikalau lah saya boleh suruh, kalau saya boleh suruh ahadan, seseorang, ayyasjuda li ahadin, dia sujud kepada seseorang. Kalaulah saya boleh suruh manusia ni sujud kepada manusia, niscaya saya akan suruh seorang isteri sujud kepada suaminya. Bukan sebab suruh sembah suami ni, nak tunjuk, kata Nabi SAW, betapa besar hak suami itu ke atas isterinya. Itulah tadi yang sebelumnya tak wajib suami suruh, jadi wajib tu buat. Ni kan, memasak tu tak wajib pun, tapi bila suami suruh, dia jadi wajib. Itu bila nak jadi isteri solehah lah, dia wajib taat kepada suami. Allahu Akbar. Kan? Punyalah besar hak suami dan punyalah wajib. Wajib seorang isteri ini taat kepada suami. Walaupun hak suami ini besar, ni walaupun hak suami ini besar, kan? Hak suami ke atas isteri ni besar, isteri wajib taat kepada suami. Kemudian hak-hak suami ke atas isteri ni banyak. Tetapi sebelum ni dah disebut, semakin besar haknya, semakin banyak kewajipannya, maka semakin besar pula dia punya pahala. Tapi bila diabaikan, bila ditinggalkan pun besar juga dosanya tuan-puan. Ni. Next, seterusnya kita nak bahas apa kata Nabi SAW berkenaan tentang taatnya seorang wanita kepada suami. Ni tuan-puan, taatnya seorang wanita kepada suami itu di antara, kita kata, kunci syurga untuk seorang isteri. Cuba kita tengok sama-sama hadis Nabi SAW. Sebentar lagi kita akan baca. Kita sampai pada muka surat 61 semalam tuan-puan. Yang ada kitab ni buka pada muka surat 61. InsyaAllah yang tak ada kitab, minta maaf tuan-puan. Stok kitab ataupun stok buku kita dah habis. Ramai lagi yang tanya, Ustaz, dah habis ke? Mungkin tertinggal info ke apa ke, baru nak beli ke, ataupun baru nak join kan? Buku dah habis ke? Dah habis dah tuan-puan. Minta maaf banyak-banyak. Tetapi besok insyaAllah kita akan lancarkan e-book buku ni. E-book buku ni. Jadi bagi yang tak dapat beli buku fizikal ni, nanti boleh beli e-book. Yang tu kena belilah. InsyaAllah. Baik, ada yang tanya, banyak yang tanya tuan-puan. WhatsApp terlepas kereta api nampaknya, tertinggal. Kan kita kata hari tu kita promote banyak kali dah, cepat beli sebelum habis. Dah habis, ada lagi yang nak beli. Tapi tak apa, insyaAllah kita keluarkan e-book bagi mereka yang tak sempat beli buku fizikal ni, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu, ayah, abang, kakak semua. Jadi apa lagi kelebihan seorang isteri? Bila seorang isteri ni dia taat kepada suaminya, apa kelebihannya? Nabi SAW sebut muka surat 61 yang ada kitab. Yang tak ada kitab boleh tengok skrin handphone masing-masing. Yang teringin nak beli kitab fizikal dah tak ada, nanti kita buat e-book insyaAllah. Dan yang belum kongsi dulu tuan-puan. Yang belum tag nama rakan kawan, boleh tag nama rakan kawan dulu. Yang belum tekan button like, button love, boleh tekan button tersebut sekarang. Niatkan untuk dakwah, mengajak seramai-ramai orang kepada kebaikan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Tuan-tuan dan puan-puan, ibu, ayah, abang, kakak semua, sama-sama kita sambung lagi perbahasan kita di petang hari ini. Dan sabda Nabi SAW, "Idza sallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia pelihara kemaluannya, tak berzina dan sebagainya. Wa ata'at zawjaha, dia taat kepada suaminya. Itu 4. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pelihara kemaluan, taat suami. Qila laha, maka akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau, wahai seorang wanita, ke dalam syurga daripada ayyi abwabin, ayyi apa jua, abwabin pintu, abwabil jannah pintu syurga, syi'ti yang engkau nak. Masuklah engkau daripada mana-mana pintu syurga yang engkau nak, wahai wanita. Buat 4 je tuan-puan. Senang kan? Perempuan, Masya Allah. Kan, salat fardu 5 waktu jaga. Bila masuk bulan Ramadan, puasa. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian pelihara kemaluan, taat suami. Dah. Balasannya apa tuan-puan? Bukan sebarang balasan. Kadang orang lelaki pun tak dapat macam ni. Orang lelaki pun kadang tak dapat macam ni apa? Masuklah dalam syurga daripada pintu syurga manapun engkau mahu. Allahu Akbar. VIP wanita macam ni tuan-puan. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, nak tak jadi orang VIP di akhirat nanti, yang boleh masuk ke dalam syurga daripada mana-mana pintu pun nak, yang diinginkan? Apa dia? Buat 4 perkara ni saja. Kita kata salat 5 waktu jaga, puasa bulan Ramadan jangan tinggal, kemudian pelihara kemaluan, taat suami. Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah dalam syurga daripada pintu syurga manapun yang engkau mahu. Allahu Akbar. Tuan-puan, luar biasa kelebihan taat kepada suami. Kelebihan taat kepada suami. Selain, senang nak kata, taat pada suami dan taat pada Allah lah, yang tu nombor 1 lah. Dan tapi di sini Nabi SAW sebut taat kepada suami. Itu di antara perkara yang menjadikan seorang wanita tadi boleh masuk syurga daripada pintu-pintu manapun yang dia inginkan. Masya Allah, luar biasa. Kelebihan lagi bila seorang wanita ni taat kepada suami. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu berkata, yastaghfiru lil mar'ah al-muti'ati zawjaha at-tayru fil hawa wal haytanu fil ma'i wal malaikatu fis sama' ma damat fi ridha zawjiha. Kata Abdurrahman bin Auf, yastaghfiru, memintakan ampun lil mar'ah, bagi seorang wanita. Tapi wanita yang macam mana? Ada sifatnya. Ini na'at, ini man'utnya. Na'atnya apa sifatnya? Al-muti'ah, yang ta'at. Ni. Apa yang memintakan ampun? Siapa yang memintakan ampun kepada perempuan yang taat zaujah kepada suaminya? Siapa yang memintakan ampun? At-tayru, segala burung, fil hawa, yang ada di udara. Wal hitanu fil ma'i, dan ikan-ikan yang ada di dalam air. Berapa juta jumlahnya ikan dalam air ni? Air tawar, air masin, kan? Air sungai, air laut, segala-galalah yang ada di 7 benua ni. Seluruh dunia ni kita tak mampu nak kira berapa banyak jumlah ikan tu, berapa banyak jumlah burung tu. Kesemuanya memintakan ampun untuk seorang wanita yang taat kepada suaminya. Masya Allah. Bukan itu saja, bukan ikan dan burung saja. Wal malaikatu fis sama', dan malaikat yang ada di langit. Allahu Akbar. Ni jumlah ni tak terkira tuan-puan. Malaikat ni, ulama mengatakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni, dengan yang hidup di daratan, macam kita manusia, binatang, unta, kambing dan sebagainya, hidup di atas daratan ni, bila dibandingkan yang ada di lautan, yang ada di lautan lagi banyak makhluk Allah ni, kan?
Ikan-ikan tu yang ada di lautan tu lagi banyak. Tetapi yang ada di lautan tu dah banyak dah. Bila dibandingkan dengan malaikat-malaikat Allah yang ada di langit, malaikat Allah yang ada di langit tu lagi banyak. Allahu Akbar, banyaknya. Kesemuanya tuan-puan memintakan ampunan untuk wanita yang taat kepada suaminya. Hebat wanita yang taat dengan suami ini. Tapi tengok taat yang sampai macam mana? Taat yang tahap mana? Madamat fi ridha zawjiha, selama perempuan tadi berada di dalam ridha suaminya. Ni taat, bukan taat yang mukanya masam. Bukan taat yang sambil membebel. Bukan taat yang sambil menjeling. Tetapi taat yang betul-betul taat. Taat yang membuatkan suami ridha. Ni ikut juga cakap suami. Dia kata. Ni kan, muka dia masam je contohnya kan. Mata dia menjeling dengan suami ni contohnya. Ni kan. Yang ni suami tak puas hati tuan-puan. Kecewa, suami sedih. Ya, walaupun ikut cakap suami, dia bukan taat yang macam tu terpaksa, tidak. Tapi taat yang penuh adab. Yang membuatkan suaminya ridha. Itu tadi, sebab tu kelebihannya besar. Apa dia? Kata Abdul Rahman Ma'ruf, burung-burung yang ada di udara, ikan-ikan yang ada di dalam air, malaikat yang ada di langit, semuanya memintakan ampun untuk seorang wanita yang taat kepada suaminya, yang membuat suaminya ridha kepadanya. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini luar biasa. Kelebihan seorang yang taat, seorang wanita ataupun isteri yang taat kepada suami ini luar biasa kelebihannya tuan-puan. Sebab tu kan, sampailah malaikat itu pun memohonkan ampun. Sebab itulah dikatakan kepadanya tadi, Nabi SAW sebut, sebab tu bila taat kepada suami ni, selain daripada kita kata kewajipan-kewajipan yang lain ni mesti dijaga, bila dia taat kepada suami, sebab tu dia dikatakan kepadanya, masuklah dalam syurga daripada pintu manapun engkau nak, wahai wanita. Ni sebab apa ni tadilah kan, bila dia taat kepada suaminya, Masya Allah, segala makhluk yang ada di langit, yakni malaikat, memintakan ampun untuknya. Ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung, semuanya memohonkan ampun untuk wanita tadi. Patutlah kelebihannya besar. Masya Allah, luar biasa. Maka apabila seorang isteri, ni seterusnya, isteri derhaka. Yang derhaka ni maksudnya tak mau taat kepada suami, tak berusaha mencari ridha suami, membuatkan suami sakit hati, membuatkan suami kecewa. Ni isteri derhaka ni. Yakni tidak mentaati suami, tak mau ikut cakap suami. Maka cara mengatasinya ialah, ni ada isteri yang derhaka ni, yang tak taat kepada suami ni. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala beri cara. Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk macam mana cara untuk melayan isteri yang derhaka ni. Baik. Surah apa? Surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Ini pesanan kepada suami-suami ni. Bila isteri ni kita kata derhaka, tak mau taat kepada suami, menyakitkan hati suami, derhaka ni kan, maka suami ada cara dia untuk memberi nasihat kepada isteri tadi. Bukan dia ni ustaz isteri yang derhaka, sebab tu saya pukul dia. Mana boleh pukul terus. Ni kan, ustaz dia ni isteri derhaka, sebab tu saya apa ni kan, apa tadi, pukul, saya maki dia. Tak, dalam Quran tak disebut suruh bila isteri derhaka engkau makilah dia. Bukan. Tak. Lepas tu apa arahan dalam Al-Quran? Bila isteri ni kita kata ya buat perangai isteri derhaka lah, apa yang perlu dibuat? Cuba kita tengok apa suruhan ajaran dalam Al-Quran. Ada beberapa perkara. Dan wanita-wanita yang kamu bimbang akan berlaku nusyuz, yang derhaka, maka yang pertama nasihatilah mereka. Bagi nasihat.
Suami kena bagi nasihat. Ini tak boleh macam ni. Jangan buat macam ni, tak boleh ni. Ni kan, janganlah muka masam macam tu. Tu tuan-puan. Suami kena nasihat. Kena bagi tahu, tak boleh. Kemudian pisahkan mereka di tempat tidur. Jangan tidur sama-sama. Pisah ranjang orang kata. Dan last sekali, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bukan pukul yang menyakitkan, mencederakan. Sampai luka contohnya isteri. Tidak. Pukulan tu bukan pukulan menyakitkan. Tapi boleh pukul. Bila dah nasihat tak jalan, kita kata pisah katil pun tak jalan, maka pukulan tadi boleh dibuat, tetapi bukan pukulan yang mencederakan. Pukulan yang nak tunjuk suami kita kata tak suka dengan perangai dia, boleh. Tapi itu pilihan terakhir bagi seorang suami. Baik. Untuk lebih jelasnya kita baca apa penerangan tentang ayat ini. Di dalam ayat ini diterangkan 3 cara mengatasi derhakanya seorang isteri mengikut tertib. Ini suami-suami kena tahu ni. Jadi, dan puan-puan, para wanita pun kena tahu. Jadi bila suami buat macam ni nanti, faham-fahamlah. Ini adalah warning. Ni kita kata warning kepada perempuan-perempuan yang mungkin tiba-tiba suami perempuan kita kata dia tak nak tidur dalam bilik. Tu. Perempuan kena muhasabah ni. Mungkin aku ada silap ni, aku ada salah ni. Macam tu. Ni kadang suaminya pula yang dia tak bagi masuk bilik, bertambah derhaka lagi. Ada juga macam tu, bergaduh. Suaminya pula tak dibagi masuk bilik. Ini suami yang bagi pengajaran, suami tak nak tidur dalam bilik tu. Itu betul. Tak isterinya pula yang tak bagi masuk dalam bilik. Ni dah terbalik dah. Baik. Seterusnya. Pertama, nak mengatasi isteri yang mula nampak dia macam derhaka. Ni tak mau taat kepada suami, menyakitkan hati suami dan sebagainya. Yang pertama, memberi nasihat kepada mereka, iaitu nasihat yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta perkataan para ulama tentang kewajipan mentaati suami yang mesti ditunaikan. Ustaz, di mana Ustaz nak cari hadis-hadis tu Ustaz? Contohnya lah kan, macam saya ni Ustaz nak bagi nasihat dekat isteri saya. Macam mana hadisnya tu? Yang sebelum ni kita dah baca tadi tu tuan-puan. Tak payah pening-pening nak cari, kita dah baca dah hadis-hadisnya tentang kewajipan taat kepada suami tu yang sebelum-sebelum ni. Jangan nak tercari-cari pula tengah belajar ni. Kan? Tu tengok muka surat berapa. Kena tunjuk muka suratnya. Muka surat 60, muka surat 61. Tu tentang hadis-hadis ayat Quran tentang wajibnya seorang perempuan taat kepada suami. Bacakan yang tu. Kan? Baik, tak pandai baca, hantar video ke. Kan, hantar tulisan ke. Ramai je orang berkongsi berkenaan tentang nasihat rumah tangga ni. Baik, yang pertama, bagi nasihat. Yang kedua, jika cara pertama belum membuatnya kembali taat, maka lakukanlah cara kedua, iaitu menjauhinya di tempat tidur atau berpisah ranjang. Dengan tindakan ini diharapkan dia sedar bahawa dirinya telah melakukan kesalahan besar terhadap suaminya, sehingga suaminya mengambil langkah menjauhinya di tempat tidur. Ini patut perempuan ni sedar. Ini warning ni. Tiba-tiba suami tak nak tidur kat bilik contohnya kan. Ni aku ada warning. Apa salah aku ni? Ini orang perempuan ya tuan-puan. Nasihat kita ditajuk ini memang lebih kepada para perempuan. Nasihat ni lebih kepada orang perempuan. Jadi orang perempuan kena faham. Yang ketiga ialah bila isteri tadi dah nampak tanda-tanda derhaka ni, cara yang ketiga, jika cara kedua masih tidak mengembalikannya kepada ketaatan, maka dilakukan cara ketiga, iaitu memukulnya dengan pukulan yang tidak keras, sekadar memberi peringatan atas kesalahan yang dilakukan terhadap suaminya. Ini kita kata warning yang terakhir. Ini warning yang terakhir. Pukul, tapi bukan pukulan yang sampai luka. Bukan pukulan mendera sampai isteri koma. Masya Allah. Kan? Belajar kat mana ni? Yang hari tu, yang kes yang baru settle ni kan. Tuan-puan pun dengar. Satu Malaysia kan. Kan? Dideranya isterinya sampai koma tuan-puan.
dan sampai cacat seumur hidup. Jadi OKU terus isteri yang sebelumnya sempurna. Masya Allah, punyalah dahsyat suami ni. Mungkin ada silap di isteri, tetapi dalam Islam tidak diajarkan macam tu. Kan boleh pukul Ustaz. Suami dia kata, kan boleh pukul kalau isteri ni buat benda yang tak elok, derhaka dan sebagainya. Kan boleh pukul. Ya, memang boleh. Tengoklah pukulnya macam mana. Bukan main pukul saja. Dah macam engkau pukul apa? Kan dah macam kita kata main main tinju apa bukan, pukulnya tak boleh macam tu. Kan pukulnya tidak keras, tak kuat, sekadar memberi peringatan atas kesalahan yang dilakukan terhadap suaminya. Pukulan yang kita kata bagi peringatan supaya isteri sedar, aku dah salah. Dengan cara ini insya-Allah isterinya akan kembali taat kepada suaminya. Kalau isteri tadi faham, dia akan kembali taatlah kepada suaminya. Macam tu. Bila tak faham juga, tak faham juga Ustaz macam mana? Kita lah faham lagi. Kita kata faham lah. Bila tak faham juga ni, dia dah salah, lepas tu tak faham lagi salah. Maka suami lah yang kena faham. Tak patut kita kata nak mempertahankan hubungan dengan orang yang seperti itu. Tapi kalau suami isteri tadi jenis belajar, dia faham lah tu puan. Warning pertama pun dia dah faham dah, tak perlu nak tunggu warning yang ketiga ni. Tapi kalau jenis yang tak belajar agama, yang tak faham agama, ya tak faham juga, ya kita pun faham lah. Kita tak mampu nak jaga. Macam ni tanggungjawab kita besar. Dia pula tak mau dididik, tak mau dijaga. Faham je lah lagi. Ni kan, tak perlu hidup dengan orang yang macam itu. Untuk apa kita buang masa untuk hidup bersama dengan orang yang tak mau kita kata diajak kepada kebaikan, tak mau ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak payah nak apa kita kata, nak cuba bertahan, melainkan dia nak berubah. Buang-buang masa je nanti. Baik, seterusnya masih lagi muka surat 64, masih lagi berkenaan tentang taat kepada suami. Bila sebut taat, bukan taat, bahasa kasarnya bukan taat membabi buta tu puan. Babi buta dah lah babi buta pula tu. Bukan taat membabi buta. Minta maaf kalau kasar bahasa ni. Maksud taat membabi buta ni apa? Taat yang main taat saja, tak kisahlah baik ke buruk ke, janji suami suruh saya buat. Tak. Tak. Dalam Islam kita untuk perkara yang baik saja wajib taat kepada suami ni. Kan tadi taat kepada suami, taat pada suami, taat pada suami. Taat yang macam mana? Bukan taat yang membabi buta. Apa-apa yang suruh suami, baik ke buruk ke tak kisah, janji suami suruh saya buat Ustaz. Bukan. Dan apa maksudnya? Lepas tu macam mana? Dan yang dimaksudkan dengan taat di sini ialah taat dalam perkara kebaikan, benda-benda yang baik yang dibenarkan dalam agama. Yang tu isteri kena taat. Ni jika suami memerintahkan melakukan maksiat, maka tidak boleh baginya mentaati perintah tersebut kerana sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat terhadap khaliq, yakni pencipta, Tuhan, Allah. Kan kalau perintah suami tadi menyalahi perintah Allah, contohnya yang senang faham, senang ingat, suami kata aku tak suka lah kau pakai tudung, kau jangan pakai tudung ya. Sedangkan isteri dia tadi wanita muslimah, dia faham. Dia faham pakai tudung ni wajib, menutup aurat ni wajib. Suami dia pula kata aku tak suka, engkau jangan pakai tudung, aku lagi suka engkau tak pakai tudung. Kalau di dalam rumah memanglah kita kata tak apa tak pakai tudung, ni ceritanya di luar rumah ni. Bila keluar rumah pergi kenduri, aku tak suka engkau pakai abaya macam ni, aku nak engkau pakai baju seksi, suami dia kata. Wajib kau taat tuan-tuan? Tak. Sebab antara perintah suami dengan perintah Allah, kita kena utamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara taat dengan suami dan taat kepada Allah,
Allah. Kena taat kepada Allah lebih diutamakan. Tu tuan-puan. Jadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau membawa kepada maksiat kepada Allah. Taat kepada makhluk, suami suruh bila pergi kenduri nanti engkau jangan pakai tudung Kau pula kena pakai pakaian yang seksi sikit. Ni kan. Tu suami dia suruh, tetapi bila isteri dia buat macam tu, yang macam suami dia suruh, dia bermaksiat kepada Allah. Sebab Allah suruh wanita ni menutup aurat dengan sempurna. Sampai lengkuk badan pun tak boleh dinampakkan. Suami pula suruh pakai pakaian seksi. Mana dia kena ikut? Dia kena ikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh seorang wanita ini menutup aurat dengan sempurna. Tak boleh dia taat kepada suaminya. Ni walaupun tadi kita kata suami ni besar hak dia ke atas isterinya, tetapi kita kata kalau arahan suami tadi melanggar perintah Allah, maka wanita tadi tidak wajib taat. Tak perlu ikut. Dan kalau saya tak taat, Ustaz, nanti saya derhaka lah sebab tak taat suami. Tak ada cerita derhaka pada masalah maksiat ni. Suami suruh buat maksiat, perempuan tak ikut, tiba-tiba derhaka. Tak ada. Kan itu tak derhaka. Bahkan kalau suami kata, kalau macam tu suami kata, aku lepaskan engkau, aku ceraikan engkau sebab engkau tak nak buka tudung, maka tuan-puan, bercerai itu lagi baik untuk puan-puan semua daripada hidup dengan lelaki yang macam itu. Tu tadi. Jadi jangan habiskan masa kita kata untuk bertahan, melainkan suami pun sedar, berubah dan sebagainya, maka baiklah macam tu. Macam isteri tadi jugalah, dia sedar, bertaubat dan sebagainya, maka baiklah macam tu. Tapi kalau tak sedar, tak mau bertaubat, jangan kita kata membuang-buang masa untuk hidup serumah dengan orang yang macam itu. Wallahu a'lam bissawab.